Assalamualaikum. Bersama saya, Afiq Haikal, wartawan Amazing TV SK Pangkal Nerang untuk episod kali ini. Pada 5 Mac 2026 telah berlangsungnya Majlis Iftar Jama'i bersama seluruh warga guru dan AJK PIBG serta sarana SK Pangkal Nerang bagi sesi 2026. Majlis ini telah mendapat kerjasama yang baik dari seluruh warga SK Pangkal Nerang. Untuk berita lanjut, saya serahkan kepada wartawan di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Kurnia dari Amazing TV SK Pangkal Nerang. Saya ingin bertanya beberapa soalan kepada Tuan. Ya. Bagaimanakah pendapat Tuan tentang Majlis Iftar pada malam ini? Alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan syukur dan tahniah kepada guru besar dan seluruh kepimpinan yang ada di Sekolah Pangkal Nerang ini telah berjaya mengadakan suatu majlis iftar. Majlis iftar ni bukan sekadar untuk kita buka puasa itu saja, tetapi kerjasama, kolaborasi dan juga perpaduan di antara guru, ibu bapa, anak-anak dan juga warga masyarakat setempat. Komuniti itu menjadi cita-cita Yang Berhormat Menteri kita untuk melahirkan sekolah yang mana dirasai milik bersama masyarakat. Salah satunya program buka puasa ini, iftar ini, dan boleh ada lagi program-program lain. Bagi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kepimpinan Pangkal Nerang di atas kejayaan yang cemerlang ini. Alhamdulillah. Makanan pun sedap-sedap. Memang dia bawa macam mana. Yang paling topnya saya tengok tuak tadi lah. Air tuak tu memang A+ lah. Terima kasih. Okay. Soalan kedua, pada pendapat Tuan, bagaimanakah program ini dapat memberi impak positif kepada hubungan silaturahim di antara guru-guru dan ibu bapa? Itu sebab saya sebut tadi, program yang melibatkan ibu bapa, masyarakat dan murid-murid, dia akan beri kesan yang pertama, masyarakat akan rasa kasih sayang kepada sekolah tu tinggi. Setiap perkara yang berlaku di sekolah, masyarakat akan ambil cakna. Akan rasakan ini anak dia juga. Kalau dulu ibu bapa kita, setiap anak orang kampung melakukan kesilapan, yang tegur pertama adalah orang kampung, komuniti setempat, masyarakat setempat, tok imamnya, tok bilalnya, tok pengulunya. Jadi kita kembalikan balik cara hidup itu dengan kita meletakkan bahawa program ini ibu bapa dan juga komuniti kenal. Ini guru besarnya, ini penolong kanannya, ini cikgu-cikgunya, ini anak-anak sekolah Pangkal Nerangnya. Bagi saya, PPD di Macang ini salah satu program dan saya mohon semua sekolah yang di bawah jajahan takluk saya ini dan rakan-rakan semua susun program. Sepanjang tahun itu, setiap bulan, setiap tahun mesti ada program yang melibatkan komuniti. Biar komuniti rasa sekolah milik kita dan komuniti milik sekolah. Jadi nak buat benda salah akan teringat, oh tak boleh. Ini sekolah punya, ini sekolah punya. Jadi dengan sendirinya akan terhapus satu bully, budaya bully akan terhapus. Yang keduanya gangguan seksual akan terhapus. Budaya-budaya buruk seperti sagam, dadah semua akan terhapus sebab masyarakat merasakan sekolah itu milik dia bersama. Itu pandangan saya. Terima kasih adik wartawan yang budiman. Setakat itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Okey, itu sahaja daripada kami. Amazing TV SK Pangkal Nerang. Good looking, good attitude, mantap selalu.